Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu subhanahu wa ta'ala ala asma'il husna wa sifatil ulia, salatan wa salaman ala ibadihi istafa sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Fafahamnaha Sulaiman kullam atayna hukma ilma وسخرنا مع دول الجبال يسبحن كنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين. اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحسن رحمتك يا رب الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masih lagi dipanjang umur dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Pada pagi ini kita sambung lagi kita ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan kerana inilah kata Sayyid Abdullah al-Idrus, man hassala kitab al-ahya min 'ulumiddin wa ja'alahu 40 jildan dhamantu lahu 'ala Allahil jannah. Dan kerana inilah, yakni kerana apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, siapa yang mengamalkan kitab dia ni, Bidayatul Hidayah ataupun kitab Hidayah Salikin ni yang kita baca ni, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan nur iman dan Islam di dalam hati, dan dibuka beberapa rahsia yang tersebut dan yang ajaib-ajaib dan iaitu mukasyifah. Itu siapa yang mengamalkan kitab Imam Ghazali ini, maka kata al-iman iaitu Sayyid Abdullah al-Idrus, man hassala kitab al-ayyam ulumiddin wa ja'ala 40 jiddan dhamantu lahu 'ala Allahil jannah. Barang siapa menghasilkan kitab Ihya min Ulumiddin dan menjadi ia ibarat siapa akan di 40 jildan, yakni 40 jilid, nescaya aku dhaman, aku jamin baginya atas Allah dengan masuk syurga. Jadi kata Syekh Abdullah al-Idrus, seorang ulama tasawuf juga, dia menyatakan iaitu siapa yang menghasilkan kitab Ihya Ulumuddin, dia tulis, dulu dia tulis atas batu, atas popoh kelapa, orang dulu dia tulis, dia kumpul sebanyak 40 jilid. Tu banyak. Yang ni dia tulis, dia maksudnya dia ulang balik. Macam kita menghafal Quran lah. Kita menghafal Quran, maka tidak memadai kalau hafal saja, kalau tak boleh tulis. Contohnya alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Maka nak comelnya bukan hafal saja, tapi hak comelnya boleh tulis balik. Macam mana zalikal kitab, tu za, ejaan za macam mana, tu maknanya ada imla di situ, ada imla, ada ejaan balik dalam bahasa Al-Quran gitu. Maka begitu juga kita Ihya Ulumuddin, siapa yang boleh ambil ke arah balik kita Ihya Ulumuddin, maka aku jamin dia masuk syurga, kata Syekh Al-Idrus.
Jadi di sinilah kata para ulama, kata guru saya dia Tuan Guru Haji Abdul Rahim Allahyarham, dia menyatakan ini pandangan Syekh Abdullah Al-Rus. Ada pun pandangan kita, ini kita tak boleh nak tolak pandangan itu, hak dia, itu mungkin terpulang ada dia, Syekh Abdullah Al-Rus. Tapi pandangan kita, hak boleh jamin masuk syurga adalah Nabi saja. Ada pun manusia lain tak boleh. Itu pandangan guru saya sendiri, yang menyatakan yang boleh jamin masuk syurga ni adalah Nabi. Nabi kata antara hadis yang cukup masyhur, dan Rasulullah jamin 10 orang masuk syurga, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awwan, ada beberapa orang sahabat lagi yang dijamin masuk syurga. Dan Rasulullah SAW juga jamin umat dia masuk syurga. Macam mana? Antara hadis yang disebut oleh Rasulullah SAW iaitu man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah, ataupun pada rekah dia nazak sangat dah Allah, batu sunat kita ajar pada telinga orang nak hampir nak mati, la ilaha illallah, ataupun ajar asyhadu an la ilaha illallah, ataupun la ilaha illallah, ataupun pada rekah lagi Allah maksud khabar dia ucap Allah, tidak boleh lah. Kalau dia nampak ada itu boleh lagi ajar la ilaha illallah, biaya ikut. Biaya ikut. Jadi waktu Nabi SAW jamin man akhira kalamihi man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kalam dia, ucapan dia, yang tatkala dia hendak mati, ketika ruh berada di urwah dia tu, dia akhir gitu, Nabi jamin dakhala al-jannah, nescaya dia akan masuk syurga. Itu adalah jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sesiapa yang buat pekerjaan lafaz itu. Dan banyak hadis Nabi SAW menyatakan man min amali sunnati lil ikhlasi dakhala al jannah. Tu barang siapa yang betul-betul mengamalkan sunnahku, maka dia akan masuk syurga. Itu semua jaminan Nabi. Maka yang sahihnya ialah dia boleh jamin masuk syurga ni adalah Nabi. Adapun Syekh Abdullah Al-Adrus dia kata Ayyubiddin ni, itu adalah pandangan dia. Maknanya dia sangat memuliakan. Dia kata aku boleh jamin seorang tu masuk syurga. Maksudnya siapa yang buat pekerjaan ni, aku yakin bahasanya dia bakal masuk syurga. Tu maknanya ni pandangan dia. Kita pun tak boleh tolak juga, ni hak ulama buat, iaitu pandangan dia. Cuma pesanan guru saya iaitu perkara yang boleh jamin masuk syurga ni adalah Nabi saja. Sebab banyak Nabi, para anbiya, itu para anbiya, para mursalin, tu jenazah dia pun dah hancur berbanding dengan ulama-ulama apalagi selain pada Nabi ni. Banyak dia tu yang telah kita sebut sebelum ni boleh hancur, boleh jadi hancur juga. Tapi para nabi-nabi jelas, para rasul-rasul jelas, sebab mereka itu tidak ada sifat kekurangan. Dalam kita Melayu itu ilmu usuluddin, iaitu sifat basyariyah pada nabi-nabi. Mereka bersifat dengan sifat kemanusiaan seperti biasa. Kita makan, para nabi-nabi makan. Kita tidur, para nabi-nabi tidur. Semua perbuatan itu Nabi buat, tetapi tidak mengurangkan martabat pada nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Itu sifat harus bagi Nabi ada itu bersifat dengan sifat basyariyah.
Jadi ada pandangan ini pandangan dia, ada yang masalah. Cuma yang perlu kita yakin, yang betul-betul adalah yang dapat beri jaminan adalah pada Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Itu batulah kitab ni kalau orang duduk belah Pasir Berdengung tu negeri Pasir Berdengung, dia tak membaca kitab ni. Dia kata tak boleh. Tu syadid sangat. Kita tak ambil syadid begitu. Kita nak iaitu apa pandangan yang baik, mesti kita menerima. Tak boleh nampak hadis doa sikit, tak boleh, saya tak tambah hadis doa. Sedangkan contohnya hadis doa itu fadilah amal. Ambil fadilah amal pun kita boleh beramal. Itu antaranya. Jadi bagi kita tidak ada masalah. Itulah pekat jabat agama pun dibenarkan membaca kitab ni bagi Ihya'ul Bid'ah, kitab Idris Salikin. Kerana apa? Kerana dalam perbagaan jabat agama negeri Terengganu sendiri pun tasawuf adalah Imam Ghazali. Imam Ghazali, fiqh Syafi'i. Tu Usuluddin, Abu Hasan Al-Maturidi, Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Jelas dah negeri-negeri Terengganu, Kelantan, Johor, mana lagi, Pahang, Negeri Sembilan, Selangor. Tu ada pun negeri Perlis, dia tidak, dia perlembagaan jalan jabat dia tu tak begitu. Itu jadi tak ada masalah. Mana yang hakikatnya yang dapat masuk syurga, jamin masuk syurga benar adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kitab Imam Ghazali lain pun Imam Ghazali kata, kenapa kamu tidak mahu menerima iaitu jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan siapa yang iaitu apa? Siapa yang mengamalkan sunnahku dia akan masuk syurga. Dan dalam riwayat lain, siapa yang dapat menjaga anak perempuannya, dia jaga anak perempuan dia, sebab didik anak perempuan, dia jaga anak perempuan ni payah. Sebab apa? Anak perempuan ni dia banyak aurat dia, banyak ini, tu Nabi SAW menyatakan, aku jamin dia masuk syurga. Dan begini Nabi kata dia duduk syurga bersama aku ni. Nabi tunjuk isyarat begini. Banyaklah hadis-hadis Nabi SAW. Jadi berkaitan dengan jami adalah yang mutlak adalah Nabi SAW. Itu pandangan Syekh Al-Addu, dia boleh jamin masuk syurga. Tapi hakikatnya manusia lain tak boleh jamin masuk syurga, hanya boleh meyakini saja. Membuat ni insya-Allah boleh masuk syurga. Tu. Tapi pada nabi-nabi rasul jelas tidak syak lagi. Iaitu mimma ulima minad din bid-darurah. Itu keimanan. Bila kita sebut pada nabi-nabi, ucapan pada nabi-nabi iaitu dah keluar daripada pada nabi-nabi, maka dengan mesti kita menerima itu cara mudah. Kita yakin sungguh minad din bid-darurah, tanpa dalil. Dapat payah kita tu mana dalil? Ni dalil. Tak payah. Bila keluar saja pada mulut nabi, yakhruju fi minan nabiy sallallahu alaihi wasallam, min famin nabiy sallam fa huwa yuqayyin, maka setiap keluar daripada mulut para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam adalah itu yakin. Mestilah kita yakin, kerana ia adalah yang tiqu anil hawa, adalah yang diwahyukan kepada dia, iaitu daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimahullahu taala, nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Kata Imam Al-Ghazali lagi, fa in ra'aita nafsaka tastathqilu al-'amala bihadhihi al-wazaif وتستنكر هذا الفن من العلم وتكون لك نفسك العين ينفعك هذا الفن في المحافل العلماء ومتى يقدمك هذا على الأقران والنظاء وكيف يرفع منصبك في المجالس العلماء والوزراء يوصلك إلى الصلة الأوزاق وولايات الأوقاف والقضاء. فاعلم أن الشيطان قد أواك وأنساك متقلبك ومثواك
faslut laka syaitanan mithlaka liyu'allimaka ma tazunnu innahu yanfa'uka wa yuwassilu laka ila bughaitika thumma a'la annahu quttu la yasfu laka al-mulku fi majallatika fadlan an qaryatika wa baladika summa yafutu bihi al-mulku al-muqimu wan-na'imu ad-da'imu fil jawadil rabbil alamin. Ini antara disebut oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali memang banyak kata-kata hikmah dia, banyak kata-kata mencari Imam Ghazali hebat. Karangan kitab pun dia banyak. Umur dia tak panjang. Imam Ghazali ni umur dia tak panjang, dalam 53, begitulah riwayat kata. Tapi karangan kitab-kitab dia banyak. Kata-kata hikmah dia banyak. Sebab apa? Sebab dia ulama yang berjalan. Dia menjalan sebab dia al-ulama al-amiliyin. Dia ulama yang beramal. Dia beza orang beramal dengan orang tidak beramal, beza. Lebih lagi dia ulama. Orang biasa kita ni kalau kita beramal dengan kita tak beramal, kita dapat rasa lain. Kalau kita selawat 1000 kali sehari misal kata, kita dapat rasa lain. Pagi rasa lain lalu. Tu kalau pagi tu tak selawat pada Nabi, rasa lain, rasa tak sempurna rasa. Jadi beza. Bila seorang tu beramal dengan tidak beramal, ada perbezaan. Bukan kata seseorang, kata Imam Ghazali, dirimu sendiri, nafsuka, iaitu diri kamu sendiri, mu dapat rasa sendiri. Kalau kamu beramal, mu dapat. Contohnya kata Imam Ghazali dalam kitab lain, contohnya kamu melazim sembahyang witir misalnya, ataupun melazim sembahyang sunat surah fajar, mu dapat rasa sendiri kekuatan kerohanian yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah beri, dapat rasa sendiri. Jadi begitulah gambarannya. Imam Ghazali begitulah, umur dia dah panjang, kata 53 begitu, tapi Allah kurniakan kepada dia karamah-karamah hebat. Tu kena dengan ilmu, kefahaman ilmu. Tapi yang penting sekali apa yang disebut oleh Imam Fudail bin Iman, iaitu para ulama menyatakan hak lebih afdal sekali ialah karamatul iman. Seperti mana Abu Yazid Al-Bustan, menyatakan karamah yang paling besar sekali ialah karamatul iman. Hak tu kita nak tu. Maknanya tak kala kita nak mati tu dapat istiqamah iman. Maknanya iman kita ni dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini apa Imam Ghazali kata? Maka jika engkau lihat akan dirimu itu berat ia diri akan beramalkan dengan segala wazifah ini. Tu Imam Ghazali kata, iaitu maka jika engkau lihat akan dirimu itu berat ia dari akan mengamalkan dengan segala wasifah ini, yakni segala dirimu itu pada mengamalkan akan ibadah yang tersebut dalam dalam kitab ini, maka mungkar ia fan ini, yakni akan ilmu daripada ilmu tasawuf tersebut dalam kitab ini, dan berkata pada dirimu itu dalam hatimu, padahal manakala memberi manfaat akan dirimu itu ilmu ini pada perhimpunan ulama pada masalah mendahulukan ilmu ini akan dikau atas orang yang sesamamu dan orang yang seumpamamu, maka bertapa mengangkat ia akan martabatmu dan ketinggianmu dan pada segala raja-raja dan iaitu majlis segala wazir-wazir yang terbesar, supaya menyampaikan akan dirimu kepada pemberian mereka itu dan kepada kemegahan mereka itu, supaya menyampaikan akan jadi perintah segala wakaf dan supaya jadi qadi. Maka ketahui olehmu bahawasanya syaitan itu telah menyesat akan dikau dan melupu ia akan diri akhirat, iaitu tempat kau kembali kepadanya, ialah tempat kediamanmu dan ialah negeri yang kekal. Maka tuntut olehmu akan syaitan yang iaitu seumpama, supaya mengajar akan dikau ilmu. Maka amalan yang lain daripada ilmu ini, iaitu ilmu yang engkau sangka menyampaikan kepada suatu yang engkau kehendaki akan dia daripada iaitu kebesaran dan kemegahan dan terdahulu atas sesamamu dan barang sebagainya. Kemudian maka ketahui oleh bahawasanya
iaitu sekalian tiap-tiap yang memuliakan itu raja-raja pada tempat itu terlebih lagi daripada dosamu dan negerimu kemudian. Maka lupa akan dikau dengan dia negeri akhirat, iaitu negeri kerajaan yang mungkin dan nikmat yang kekal dalam syurga Allah dan tempat perhimpunan dirimu kepada Tuhan kita Rabbil Alamin. Jadi dalam kitab ini panjang Imam Ghazali bahas. Pertama Imam Ghazali kata, maka jika engkau lihat akan dirimu itu berat nak beramal dengan wazifah. Wazifah ni maksudnya apa yang dibincang dalam kitab ni. Yang sebelum ni kita dengar dah banyak dalam kitab ni, sifat mazmumah ke, sifat mahmudah ke, tu sifat ni, semua sifat ni berat kamu nak beramal, iaitu akan ibadah tersebut kita ini, dan mungkar yakni engkar akan ilm yakni susah. Jadi kita iaitu kata Imam Ghazali, jadi engkar nak beramal jadi payah dengan segala fan ni maknanya ilmu. Dalam ilmu tasawuf ni, dalam kitab ini duk cerita ilmu tasawuf, adab itu, adab ini yang telah kita dengar dah sebelum ni dalam kitab ni. Payah nak beramal begitu, dan berkata dirimu, dan wa takunu laka nafsuka, waw sebutir itu kalau dalam bahasa Arab panggil walha, kita boleh terjemah balik. Dan padahal berkata dirimu, iaitu berkata dirimu itu dalam hatimu itu, manakala memberi manfaatkan dikau ilmu ini perhimpunan ulama. Mereka kata diri dia, aku nak beramal macam mana perhimpunan ulama ilmu ni, ni payah dalam ni. Dan manakala mendahulukan ilmu ini akan dikau akan yang lain, dan hak dia tahu dia mengaji kitab ni ke, dia nak mendahulukan sesama dia, nak tunjuk lebih ni, dan orang yang seumpamanya, dan bertapa mengangkat iaitu ilmu ini akan martabatmu dan ketigamu. Macam mana ilmu hak yang ilmu kerohanian yang berada dalam kitab ni nak mengangkat martabat seseorang, jika dia niat tu nak mendahulukan ilmu, nak hebat, tunjuk hebat pada orang lain, dan kemudian pada segala raja-raja dan majlis segala wazir-wazir. Jadi tujuan dia belajar kitab ini, ilmu maksudnya dia ambil daripada pandangan Imam Ghazali, kitab-kitab Imam Ghazali. Dia ambil ilmu ni, iaitu nak jadi bahagian pemerintah dia di kalangan pemimpin dan majlis-majlis wazir-wazir ni, pementeri-menteri. Tujuan belajar kitab ni sebab nak jadi orang hebat, jadi orang kanan raja, orang kanan iaitu menteri-menteri dan sebagainya. Batu setengah daripada pandangan ulama, Imam Al-Qurtubi pada ayat menyatakan antara ilmu tidak berkat pada seseorang, pada diri seseorang ada tiga. Antaranya, ini setengah pandangan ulama dah, ilmu dia tu Allah Ta'ala, ilmu banyak tapi Allah mati muda dia, tu na'udzubillah, tu antaranya. Yang kedua ialah Allah letak dia daripada jauh, tempat jauh. Dia ada ilmu banyak tapi Allah Ta'ala letak jauh. Maksudnya ilmu dia tu tak ada manfaat. Mana bukan duduk dalam bidang dia, sehingga dia tak boleh nak tolaah kitab, nak baca kitab, nak urai, tak boleh. Maka Allah Ta'ala jauhkan dia. Antara lagi yang ketiga, Allah letak dia di bawah pemimpin-pemimpin jahil, pemimpin yang zalim, menyebabkan dia ada ilmu ni, banyak ada ilmu, dia nak menyatakan suatu kebenaran, tak berani. Tapi aku katakan kena buang sajanya aku. Jadi tak berani. Itu setengah daripada tidak ada keberkatan, supaya menyampaikan akad dikau kepada pemberian mereka itu. Jadi tujuan belajar ni, ngaji kitab ni, kata Imam Ghazali, antaranya malah beramal dengan wazifah dalam kitab ini, dan supaya menyampaikan suatu pemberian kepada mereka itu. Belajar ni supaya pembesar-pembesar dan sebagainya beri sesuatu manfaat ni, dan kepada kemegahan mereka itu, supaya pemimpin dan sebagainya ni puji mereka, angkat martabat mereka ni bukan kerana Allah ni, dan supaya menyampaikan akan jadi meruntuh akan segala wakaf, yakni segala tempat yang sepatutnya dia berhenti, mana tempat untuk dia beramal dengan ilmu sepatutnya, tapi dia tidak boleh dah beramal. Dan supaya jadi qadi, supaya dia mengaji kitab Imam Ghazali ni, apa manfaat dalam ilmu kitab ini, supaya dia jadi naik pangkat, jadi qadi, jadi mufti dan sebagainya. Maka kata Imam Ghazali, ketahui olehmu, kalau membuat semua gitu kerana urad dunia tu, bukan kerana Allah,
mengaji kita, aku mau ambil ilmu-ilmu daripada aku ni bukan kerana Allah, maka ketahui oleh kata Imam Ghazali bahawasanya syaitan itu telah menyesatkan dikau. Mungkin ingat molek kata Imam Ghazali, syaitan telah menyesat kamu ni dan melupu ia akan negeri akhirat, yakni tempat kembalimu. Maknanya yakni syaitan dia menyesat kamu dan dia melupu tempat yang sebenar kamu bakal kembali di negeri akhirat. Maknanya tak ada pahala. Sebab apa? Buat bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka negeri akhirat tak ada tempat bagimu. Itu pandangan kata Imam Ghazali. Dan ialah negeri yang kekal. Mungkin ingat molek kata Imam Ghazali bahawasanya negeri akhirat adalah negeri kekal. Maka tuntut olehmu syaitan iaitu seumpama supaya ia mengajak akan dikau. Maksud tuntut maknanya jauhilah kamu supaya kamu dapat mengambil pengajaran tipu daya syaitan itu. Dengan adanya ilmu sepatutnya kamu membaikkan diri kamu, bukan semakin memberi makan kepada syaitan, memberi tipu daya syaitan. Sepatutnya dia mengajar diri kamu tu. Dan amal yang lain daripada ilmu tasawuf ini, jadi ilmu tasawuf adalah ilmu nak mendidik seseorang tentang kerohanian, iaitu ilmu yang engkau sangka bahawa ia menyampaikan akan dikau pada suatu yang engkau kehendaki akan dia daripada kebesaran. Jadi ilmu tasawuf ni tipu daya syaitan, dia nak menipukan daya, dia nak menyampaikan seorang tu kepada kebesaran. Dia mengaji ilmu tasawuf comel dah, tapi sebenarnya syaitan nak menyesatkan dia tu supaya tidak sampai kehendak sebenar. Kehendak sebenar mana? Kita mengaji ilmu-ilmu tasawuf ni iaitu untuk menyucikan jiwa, sentiasa bermujahadah dengan hawa nafsu, berlawanan dengan nafsu yang tidak baik. Tapi tipu daya syaitan ni, dia nak menyampaikan seseorang itu kepada kebesaran, kemegahan. Mengaji ilmu ni kerana nak soho, nak hebat, nak tunjuk hebat, dan terdahulu orang yang sesamamu, yakni nak sesama tu nampak orang ni orang alim, orang ni ada ilmu, dia pun ada ilmu juga, nak pakat tunjuk lebih belaka, dia pun lebih, hak ni pun lebih, pakat tunjuk lebih belaka, maka tidak memberi manfaat langsung berkaitan dengan itu. Kata Imam Ghazali, kenapa? Kerana itu adalah tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan, tunjuk lebih. Sebab itulah bila kita ada ilmu ni jangan zahir, jangan tunjuk aku ni pandai, aku ni hebat, aku ni aku seolah dia seorang saja tu mahir dalam ilmu ni tu dan barang sebagainya. Dah kira lah apa-apa, kira kiti orang ni tak betul, lalu tu ni ustaz ni muda lagi ni, ilmu setahun jagung lagi ni tak jadi, dia ni ustaz tua dah, dia ni lama dah dia ni, saya dulu mengaji ilmu tak gini, tapi pelekeh dah boleh, dah lipat tu pandai lekeh dan sebagainya tu. Maka ketahui olehmu bahawasanya sesekali tiada memulia bagimu itu oleh raja pada tempat itu terlebih lagi daripada dosamu. Jadi kata Imam Ghazali, kalau kamu mengaji ilmu, kamu khidmat di bawah pemimpin-pemimpin yang tidak boleh menyatakan suatu kebenaran, anda itu kebenaran atau membenarkan akan yang benar itu, maka sebenarnya tidak boleh memuliakan kamu. Para raja-raja, para pemimpin-pemimpin tidak boleh memuliakan kamu, melainkan kamu akan dapat dosa sebab kamu menggunakan ilmu itu. Sebab itulah Tok Bu dulu selalu pesan, iaitu awak mengaji ilmu ni, awak ingat molek, saya tak reda kalau awak ambil ilmu saya ni, awak duduk di atas jalan yang salah. Sesekali saya tak reda. Tok Bu saya ingat, Tok Bu Haji Hashim, banyak Tok Bu dulu pesan, awak kena ingat apa ilmu saya bagi ni, saya tidak akan reda sekiranya awak duduk atas jalan salah. Tu awak sokong jalan-jalan yang salah ni, saya nak reda ilmu. Tengok sebab apa? Sebab yang ambil pandangan Imam Ghazali, kedudukan ilmu tu siapa gitu para ulama-ulama terdahulu. Dan negerimu kemudian maka luput akan dikau. Jadi luput tentang pahala negeri akhirat tak ada. Sebab apa? Tempat kerajaan yang mungkin, kerajaan yang kekal, dan nikmat iaitu yang kekal dalam syurga, iaitu tempat hampir dirimu kepada Tuhan Rabbul Alamin. Kata Imam Al-Ghazali, iaitu kalau kamu ada niat selain daripada tu mengaji ilmu, dengar ilmu kerana nak sesuatu habuan dunia,
nak suara puji, nak pangkat, nak ni bukan kerana Allah. Sedangkan kalau kamu buat kerana Allah dengan sendirinya, hak dunia tu akan mari. Tapi muka niat bukan kerana Allah, maka kamu tidak akan ada tempat dalam syurga dan tidak ada nikmat yang kekal. Sedangkan nikmat dalam syurga itu ada nikmat yang kekal, dan sedangkan dalam syurga juga kamu akan hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tempatmu tak ada, begitu kata Imam Ghazali. Na'udzubillah, ini bahaya apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. I'lan ayyuhat talibu lid-daril akhiril mu'ridha 'anid daril faniyah. I'lan, kita berhenti di sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang disebut Imam Ghazali pada pagi ini, mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati kita, panjang umur dan ibadah dan qat'an daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Azmi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal azim sultanik. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم انا نسأل علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.